Okay bang, Assalamualaikum. Saya ni kita ada Honda City TMO TMO kita dah siap buka keluar dia punya Excel. Excel dah keluar. Okey bang, minta lalu sikit bang. SA ambil ni spana, bunga. Tu. Ha. Sekarang ni pakai tangan pun boleh, goyang pakai tangan pun boleh. Kalau dekat kereta tu lagilah. So yang ni kita akan pray masuk yang heavy duty wing impact racing bush. Untuk bush wing impact kita bagi 1 tahun warranty. Ini jenis kereta Honda City TMO. Kalau TMO pun kita ada stok, kalau GM6 kita ada stok. Kita ada untuk AGH 30 pun ada. Untuk Wira pun kita ada bush yang heavy duty wing impact racing bush. Okay, so korang nak tengok dia punya perbezaan. Jom kita tunjuk dia punya perbezaan bush tu macam mana. Okay, so yang dekat sini kita punya wing impact racing bush. Kita ada macam-macam jenis kereta lah wing impact ni. Untuk wing impact bush. So yang ni untuk Myvi nampak? Dia bukan PU, bukan silikon, bukan teflon. Dia memang getah asli, betul-betul getah asli. Cuma dia punya getah kualiti dia lebih bagus. Lebih padat dia punya bush. So yang ni bush yang standard OEM lah. Nampak dia punya goyang. So yang ini wing impact, tapi nampak macam keras, dia tak keras. Handling dia lebih stabil. Meletup terus ni. So kalau PU yang macam ni bang, ini yang PU. Ini PU. Kalau PU pun, kalau custom silap-silap dia boleh bunyi macam ni. Tapi kalau yang wing impact tak boleh, dia tak akan keluarkan bunyi pun. Ni aku yang bergerak ni.